Buku jingga antara manifesto yang kita janjikan mengiktiraf UEC sebagai syarat kelayakan masuk IPTA. Kita nak ingatkan orang-orang PAS bahawa Tok Guru Hadi sendiri pernah setuju dengan UEC. Presiden PAS sendiri yang mengangkat buku jingga. Betul tak? Hari ini PAS tak setuju. Dia kata kita lawan bahasa Melayu, lawan dasar pendidikan kebangsaan. Ini 13 tahun lalu sudah setuju. Bukan PAS saja. Ini manifesto 2018, buku harapan. Bekas Menteri Besar Johor, Tan Sri Muhyiddin, dia pegang buku jingga, menerima pakai UEC sebagai syarat kelayakan dalam IPTA. PAS pernah setuju, Bersatu pernah setuju. Sekarang ini apabila PMX laksanakan perkara ini, mereka kata PMX jual orang Melayu. Ini agenda DAP. Semua salah DAP. Padahal masa kamu nak undi pengundi Cina, kamu setuju. Ini hipokrit. Itu sebabnya saya salute dan tabik kepada Dato' Seri Anwar Ibrahim. Orang kata dia tak tunai janji. Saya kata dalam bab UEC ini 10 Perdana Menteri, satu-satu yang berani hanya Dato' Seri Anwar Ibrahim. Pengundi Cina kena buka mata. Ini ada puak-puak Cina juga bantah. Kononnya dia kata hanya 4 subjek saja. Dia kata Anwar Ibrahim tipu. Siapa cakap? Wee Ka Siong cakap. Saya kata Wee Ka Siong bodoh lah. MCA berpuluh tahun dalam kerajaan. Pernah selesai tak? Siapa selesai? Kerajaan Madani yang selesai. 4 subjek itu permulaan. PMX semalam dah cakap. Subjek-subjek lain tertakluk kepada kelulusan daripada badan-badan profesional dan Senat Universiti. Siapa Menteri Pendidikan Tinggi? Menteri Pendidikan Tinggi daripada Barisan Nasional. Kalau tak puas hati, carilah menteri daripada Barisan Nasional. Bukan DAP, jangan salah DAP. Kita nak selesai cepat. Kalau nak selesai cepat, bincanglah dengan Menteri Pendidikan Tinggi daripada Barisan Nasional. Mandat telah diberikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Kabinet telah mandatkan. Selesaikanlah, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan kita terperangkap dalam isu-isu ni. UEC ini isu pendidikan, akses kepada pendidikan. Hari ini kita ada Perdana Menteri yang nak memberikan akses pendidikan yang adil kepada semua. Ini bukan isu politik. Ini bukan isu bahasa. Bahasa Melayu kita perkasakan. Tengok saya punya slide semua pakai bahasa Melayu. Menteri daripada keadilan pun tak pakai bahasa Melayu. Tadi dia punya slide pakai bahasa Inggeris. DAP akan perkasakan bahasa Melayu. Jangan bimbang. Bahasa Melayu, bahasa kebangsaan kita selama-lamanya.